Editing or removing row in column. Buat apa ni? Belajarlah. Ini buku. Kau tahu tak ada lagi cara mudah lagi untuk belajar. Sekejap. Jom. Ini dia. Ingat tak? Dengan kemajuan yang dah ada dekat negara kita ni, kita kena gunakan untuk belajar juga. Apps macam Quizlet, MNC Plus, tu semua MPI. Wow, banyak sungguh kemudahan yang ada sekarang. Bukan mudah belajar dalam dunia yang serba pantas, tapi generasi hari ini bangkit, pantas menyesuaikan diri, cekap menguasai teknologi. Bukan sekadar keputusan, tapi bukti ilmu dan teknologi berjalan seiring. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Adana Bajisha binti Muhammad Azrul membawakan laporan khas berkaitan dunia pendidikan. Generasi kini dikenali sebagai generasi fasi digital. Generasi yang bijak memanfaatkan teknologi dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam pembelajaran. Tadi kita telah saksikan sebuah drama pendek yang memaparkan bagaimana teknologi membantu pelajar mencapai kejayaan. Tetapi bagaimana pula pandangan sebenar orang awam tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan? Ikuti saya dalam segmen temu ramah khas ini. Apakah cabaran utama yang cikgu hadapi apabila mengajar generasi yang sangat bergantung pada teknologi? Baik, antara cabaran bila mana kita terlalu bergantung dengan teknologi adalah ketika tiada rangkaian internet ataupun tiada connection elektrik dan sebagainya, kerana teknologi memang memerlukan semua itu. Sebagai contoh, dalam salah satu kelas saya mengaplikasikan ataupun menggunakan audio dari segi YouTube ataupun video, dan ini sangat-sangat menguntungkan pelajar bila mana topik yang dipelajari bersesuaian dengan video yang diberikan. Jadi antara cabaran adalah dari segi penggunaan teknologi bila mana macam katakan sebentar tadi, connection internet ataupun andai kata speaker ataupun alatan gadget yang digunakan mengalami kerosakan, itu akan membantukan pendidikan ataupun proses pembelajaran pada ketika itu. Jadi pada pandangan saya, cabaran yang terutamanya adalah dari segi alatan gadget itu sendiri, disebabkan kita terlalu bergantung. Bila mana kita terlalu bergantung kepada penggunaan teknologi, maka kita akan kehilangan backup plan. Bila mana terjadi sesuatu isu, kita jadi lost. Sebagai seorang guru akan lost, dan dia akan jadi satu kesukaran untuk catch up ataupun untuk menggantikan ataupun sebarang isu yang terjadi. Jadi pada pandangan saya, itu antara cabaran yang sering dihadapilah ketika mana menggunakan teknologi. Baik, terima kasih cikgu atas luangnya masanya. Okay. Assalamualaikum. Kini selesai sudah sesi temu bual kita bersama orang awam mengenai topik generasi fasi digital memacu kegemilangan pendidikan. Dalam sistem pendidikan masa kini, teknologi bukan sahaja membantu meningkatkan prestasi pelajar, tetapi turut mengubah cara pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Daripada perkongsian tadi, kita dapat lihat bagaimana teknologi memainkan peranan penting. Namun begitu, cabaran seperti ketergantungan pelajar kepada teknologi dan kurangnya interaksi fizikal turut menjadi isu yang perlu diberi perhatian. Itu sahaja laporan daripada saya. Kita kembali ke studio. Secara keseluruhannya, teknologi bukan sekadar alat bantu, tapi pemacu perubahan dalam pendidikan. Generasi fasi digital berperanan penting membina masa depan, asalkan dimanfaatkan secara bijak dan beretika. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.